Kereta rosak tiba-tiba. Anak jatuh sakit. Bisnes yang nampak kukuh, rugi dalam masa seminggu dan semua simpanan yang kita kumpul, hilang begitu sahaja. Pernahkah anda lalui atau dengar kisah sebegini? Inilah hakikatnya. Kebanyakan orang jatuh, bukan kerana malas, tetapi kerana tidak bersedia bila risiko datang tanpa amaran. Kebanyakan orang pandai cari duit, pandai bekerja, malah ada yang pandai melabur. Tetapi kebanyakan kita gagal dalam satu perkara, iaitu mengurus risiko. Kita rasa, selagi ada pendapatan tetap, semuanya selamat. Tetapi dunia nyata tidak begitu. Satu kejadian kecil boleh meruntuhkan apa yang telah dibina bertahun-tahun. Pemikiran orang kaya berbeza. Mereka tidak hanya fikir bagaimana menambah kekayaan, tetapi bagaimana melindungi kekayaan. Mereka tahu bahawa, tanpa perlindungan, kekayaan hanyalah rumah kaca yang boleh pecah pada bila-bila masa. Bab 15 dalam The Wealth Glitch, Cracking the Money Code, menyingkap rahsia seni mengurus risiko. Bab ini bukan sekadar tentang insurans atau simpanan kecemasan. Ia lebih daripada itu. Ia tentang minda, strategi, dan sistem yang memastikan walau apapun terjadi, kewangan anda tidak runtuh. Inilah sebabnya kenapa ramai orang yang nampak kaya di luar, tetapi rapor di dalam. Mereka kelihatan berjaya, tetapi tidak ada sistem perlindungan. Orang kaya pula tidak sekadar memikirkan keuntungan hari ini, tetapi juga berfikir bagaimana kalau sesuatu yang buruk berlaku. Bab ini akan menyedarkan anda bahawa risiko bukan musuh yang perlu ditakuti, tetapi realiti yang perlu dikawal. Dan siapa yang tahu mengawal risiko, dialah yang mampu bertahan. Dalam perjalanan membina kekayaan, ramai yang terlalu fokus pada keuntungan sehingga melupakan perlindungan. Mereka sibuk bertanya, berapa saya boleh untung, tetapi jarang bertanya, berapa yang saya boleh rugi, dan sanggupkah saya menanggungnya. Inilah kelemahan utama kebanyakan orang. Mereka melihat risiko sebagai sesuatu yang abstrak, jauh, dan hanya berlaku pada orang lain. Tetapi bila ia tiba, barulah mereka sedar segalanya boleh hilang. Orang kaya berbeza. Mereka tahu risiko tidak boleh dihapuskan, tetapi boleh dikawal, dipindahkan, dan diminimumkan. Ada 3 tunjang utama dalam seni mengurus risiko, iaitu: pertama, persediaan kecemasan. Tiada siapa suka bercakap tentang kecemasan, tetapi ia adalah realiti. Simpanan kecemasan ibarat payung ketika hujan. Jika anda tidak ada, anda akan basah kuyup. Orang berjaya sentiasa pastikan mereka ada dana yang cukup untuk menampung sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan perbelanjaan asas. Dana ini bukan untuk pelaburan, bukan untuk membeli sesuatu, tetapi semata-mata untuk melindungi diri daripada kejutan hidup. Kedua, perlindungan melalui insurans. Insurans bukanlah beban, tetapi pelindung. Orang biasa melihatnya sebagai kos tambahan, tetapi orang kaya melihatnya sebagai benteng. Insurans kesihatan, hayat, kenderaan, malah insurans perniagaan, semuanya adalah strategi untuk memindahkan risiko besar kepada pihak lain. Dengan cara ini, mereka tidak membiarkan satu kejadian meruntuhkan seluruh kewangan. Ketiga, kepelbagaian pelaburan. Pepatah lama ada berkata, jangan letak semua telur dalam satu bakul. Begitu juga dengan pelaburan. Orang bijak tidak bergantung pada satu sumber. Mereka sebarkan pelaburan ke dalam beberapa instrumen, seperti saham, emas, hartanah, perniagaan, malah simpanan tunai. Tujuannya mudah, jika satu jatuh, yang lain masih boleh bertahan. Selain 3 tunjang ini, ada satu lagi perkara yang lebih halus tetapi sangat penting, iaitu minda risiko. Orang berjaya sentiasa bertanya kepada diri mereka sebelum membuat keputusan. Apa senario terburuk yang boleh berlaku, dan adakah saya bersedia menghadapinya? Soalan ini bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memastikan mereka masuk dengan mata terbuka, bukan dengan angan-angan.
Ramai orang gagal kerana mereka hanya melihat potensi keuntungan tanpa mengira potensi kerugian. Mereka masuk pelaburan kerana terpesona dengan cerita kejayaan orang lain, tetapi mereka tidak pernah bersedia untuk kegagalan. Hasilnya, bila rugi, mereka bukan sahaja kehilangan wang, tetapi juga semangat. Mengurus risiko juga bermaksud tahu bila untuk berhenti. Ada orang yang terus menambah pelaburan walaupun tanda-tanda kerugian sudah jelas, kerana ego tidak mahu mengaku salah. Orang bijak tidak begitu. Mereka tahu bila perlu keluar, walaupun terpaksa menelan kerugian kecil, kerana lebih baik luka kecil daripada kecederaan parah. Lebih daripada itu, seni mengurus risiko adalah tentang keseimbangan. Jika terlalu takut, anda tidak akan bergerak. Jika terlalu berani, anda mungkin jatuh. Tetapi jika anda tahu seimbangkan, anda boleh melangkah jauh tanpa perlu hancur di tengah jalan. Jadi, bab 15 mengajar kita bahawa kekayaan sebenar bukanlah siapa yang paling cepat kaya, tetapi siapa yang paling bijak bertahan. Kekayaan boleh hilang dalam sekelip mata jika tidak ada sistem perlindungan. Tetapi, jika mengurus risiko dengan betul, anda bukan sahaja melindungi harta, tetapi juga memberi ketenangan dengan apa yang anda sudah bina tidak akan musnah begitu sahaja. Orang yang bijak tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan mereka tidak jatuh bila diuji. Dan inilah rahsia sebenar mengapa orang kaya terus bertahan walaupun dunia berhadapan dengan ujian. Namun, setelah risiko difahami dan dikawal, ada satu lagi kunci penting menuju kejayaan besar iaitu keberanian. Kerana semua strategi, semua sistem, tidak akan bermakna jika anda tidak berani melangkah. Di dalam bab 16, akan membawa kita menyelami bagaimana keberanian bukan sekadar nekat, tetapi keberanian yang terarah yang mampu menjadi enjin penggerak kekayaan yang sebenar. Dan inilah rahsia yang membezakan di antara mereka yang hanya selamat dengan mereka yang benar-benar mencipta sejarah. Teruskan bersama channel Buku Voice, kerana setiap bab membawa kita semakin dekat untuk memahami kod kekayaan sebenar.